Waktu kamu pungut cukai, semua negeri dipungut. Tapi waktu agih, kita agih dengan nafsu. Saya nak nasihat Perdana Menteri. Kalau kita dah tua, kita nak bertemu dengan Allah, kita dah nak mati, kita boleh jawab ataupun tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tuntut kalau harta ni harta milik Perdana Menteri. Saya tak tuntut. Tapi ini adalah harta rakyat sejagat. Saya nak nasihat. Tak nak bagi tak ada masalah. Tambah-tambah kalau daripada PAS kita tak tergugat, kita berkembang dengan baik. Ahli parlimen paling ramai dalam parlimen ini adalah daripada PAS. Kita tak menggunakan duit, tak menggunakan harta benda pun. Tapi politik matang sejahtera. Jangan sekali-kali kerana perbezaan parti politik kita berlaku tidak adil. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana dia paling hampir dengan takwa kepada Allah. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mati. Kita kena ingat, kita ada dosa, ada pahala. Orang yang diberi jawatan oleh Allah, orang ini disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu disoal oleh Allah. Hatta di padang mahsyar Allah sebut orang yang menjadi pemimpin, dia baik, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, baik pergi ke Mekah, dia berjalan nak masuk syurga Allah. Di tengah jalan Allah berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka kerana mereka adalah pemimpin yang perlu disoal. Tahan. Bila ditahan, dicek balik, dia berjalan dah ke syurga. Allah mainkan perasaan dia. Berjalan nak masuk syurga. Ditahan di tengah jalan, tiba-tiba malaikat memerintah hawiluhum ilan nari khalidina fiha. Pusing mereka masuk neraka Allah, duduk kekal di dalam neraka Allah. Ini peringatan kepada kita semua. Kalau kita memimpin, kita jadi YB, kita berlaku adillah kepada semua. Mudah-mudahan insya-Allah dewan kita diberkati oleh Allah dan hidup kita juga diberkati oleh Allah. Alangkah baik kalau hidup kita semua orang suka, semua orang berkat. Jangan sekali-kali kehidupan kita dimaki hamun, dicaci oleh ramai pihak. Wal iyazubillah. Saya merakapkan jutaan terima kasih peluang saya membahaskan kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Jerutong. Terima kasih